Waktu hid boleh kalau tak kita baca surah Al-Mulk dan surah Waqiah, boleh dengan niat zikir. Misalnya malam-malam kita baca surah Al-Mulk, pagi-pagi kita baca Waqiah, maka jadi wirid kita dah. Ataupun pagi baca Yasin, boleh. Niat itu adalah wirid amalan kita. Maka apabila wirid, bacaan dia, pahala dia berkurangnya berbanding dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran ni satu huruf 10 pahala dah. Bacaan wirid tak serupa dengan lagu tu lah, bacaan wirid biasa. Jadi Al-Quran ni boleh kita niat jadi wirid, boleh. Cuma jangan niat benda tu jadi benda hina. Niat macam main-main ke, niat baca Al-Quran tu niat, tu tak boleh haram. Tapi niat daripada Al-Quran kita niat ke jadi wirid, boleh. Al-Mulk kelebihan dia supaya selamat daripada seksa kubur. Baca waktu malam sebelum pada tidur. Waqiah ni untuk dapat rezeki. Rezeki zahir, pitih, rezeki ni lah. Rezeki manakala Yasin pula dapat rezeki juga, rezeki maknawi, iman, makrifat, tu baca Yasin. Waqiah rezeki zahir. Lebih-lebih lagi musim ni amallah surah Waqiah.